Kita sampai Tok Aman Bali. Aush. Tepi pantai, kita lalu tepi pantai semua. Ada pintu masuk tu, belah sini. Ada pintu masuk ni. Ni bukan? Bukan jauh sangat. Tu aja pintu masuk. Kan ni kereta pagi banyak-banyak ni. Lobby depan. Tu. Oh, lobby depan lagi. Menuju lah ada. Kita pantai kat sana. Sini ada banyak kedai makan. Ada banyak kedai makan. So ada yang jual sata, jagung bakar. Tok Aman Bali. Tu dia. Wow. Wow. Beach resort. Pagi. Ada pokok yang tu alih sikit pokok. Angkat pokok tu, alihkan pokok letak sebelah kereta kita. Bagi sejuk sikit. Bukan alih kereta, alih pokok. Jadi lelaki aku ni bijak Nizam. Makin buah atak dia. Saya Datuk Nizam. Apa Raslan? Letih. Datuk Fatimah dengan Datuk ni. Oh, Aki. Saya Datuk kepada Fatimah dan Fatih. Kita sampai, kita parking, angkat barang. Alhamdulillah daripada Kuantan sampai sini. Lama juga Kali berhenti. Pukul 10. 11, 12, 1, 2, 3. Asal lama sangat? 5 jam kita punya perjalanan. Banyak berhenti. Oh, beratur beli popok je berjam-jam. Bye. Okay, kita jalan kaki. Kita tempat parking Tok Aman Bali. Abah dah macam nelayan. Pakai baju apa? Itu baju climbing. Walaupun orang kata Tok Aman Bali ni bangunan yang dah lama lah, resort yang dah lama. Ada gambar kita berdua. Wah, cantik. Kalau kita tahu kamu. Kalau kita beli dia jadi tempat katak. Memang kita nak beli katak kan? Cantik lobby dia, nampak klasik. Menarik. Itu mesti ruang untuk breakfast tu. Oh, besar nampak ruang untuk breakfast. Pada berdiri tadi dah duduk dah. Bagusnya layanan mereka ini. Wah. Banyak orang kena sayang. Okey, 1, 2, 3. You sambil ambil gambar ni. 1, 2, 3. Okay, kita nak pergi ke bilik. Ni memang klasik betul lah, lama betul lah. Cantik weh. Ada ikan dalam dia. Ni takut akak pun masuk air dalam air. Fatimah kau tengok suka ni. Nampak ada ikan. Kolam lah. Kau kan dah laju. Orang lelaki kau dah jalan memang laju kan. Ni cantik ni. Aush. Tok Aman Bali Fish Resort.
Kolam dia weh, cantik weh. Aduh, tak bawa budak-budak ni. Next time Belia ada lagi training Belia. Lawa weh. Jual lah beg akak tak berat sangat. Nak naik tangga. Tingkat berapa tak tahu. Hehehe. Lawa lah. Nampak kolam dia. Bersih, terjaga. Baju kolam tak bawa. Aduh, bestnya. Wow. Wow, wow, wow. Diorang ke mana? Belakang ada ikut sungai lah. Sungai ke laut ni? Sekejap kita tanya lagi apa. View kita orang depan swimming pool, belakang laut. Laut ke sungai. Belakang laut ke sungai, dek? Tasik. Oh, Tasik. Alright, terima kasih. Aduh. Lawa lah. Toilet pun besar. Wah. Oh, siap ada sewa joget? Ya, ada. Ini pemandangan kat dalam bilik kita orang. Alamak, ini orang mandi. Siapa nak intai? Ini dah tengok macam mana, macam kenal pun. Macam kenal je, macam sama je. Aduh. Tunjuk kat Fatimah ni, kolam ni. Wan kau lagi. Ingatkan laut ke, sungai ke. Tasik upaya kat belakang ni weh. View kita orang boleh mancing tau. Boleh sewa bang? Boleh sewa je orang ni? Oh, bestnya. Tak ada selama sangat, okey lah. Nampak kita orang. Nampak kita orang. Berdua. Cepat bang. Berdua. Aman cabut post bag. Buka post bag. Buka post bag. Buka post bag. Tinggal. Dah tinggal. Tak post bag. Tak apa bang. Tak nama. Tak payah pakai je lah post bag. Pakai post bag. Tak sempat cabut. Oh, ya. Aduh. Video lah. Video. Aduh. Saja je. Laut sana. Laut sana? Jom, boleh bang. Bestnya tempat dia. Cantik lah. Apa lagi kita ronda-ronda. Tapi cantik lah. Sayang sikit dia pun cantik lah. Ni. Jangan buruk. Kita berjalan-jalan. Ikan dia lompat-lompat weh dalam tasik tu. Besar-besar ikan dalam tasik tu. Siapa duduk dalam tu? Saja buat main ni. Ada? Hadap pantai ni. Kita jalan-jalan. Dan tengah ada construction juga sikit ni. Ni bahagian lobi balik lah. Kita nak jalan kat Tasik. So, ni ada kau main lagi. Keluar lidah dia. Hitam ni. Jaga jalan ni. Penjaga jalanan ke? Yeah. Oh, ada basikal. Patut batang pokok tu jangan potong tinggi. Boleh gantung basikal you.
dia. Ui, ikan besar apa ni? Huyu. Ha? Ikan apa dia kata? Ni boleh ronda ke apa? Apa dia? RM2. Target shooting ni apa? Shooting ni mana? Oh, Fishing fishing. boat RM16 je. 3 jam. Okey lah. Okey lah. RM20 kayak RM20. Ni sekarang RM2. Kau nak tahu dalam ni air dia siap lompat, ikan dia siap lompat-lompat. Punyalah tak ada siapa nak tangkap dia. Kena kenyang. Ha. Air je ni. Dia boleh nampak dasar. Ha. Kena pegang phone kuat-kuat. Kita nampak dari sana macam kotor kan. Bersih rupanya. Kita orang ni selalu lalu lalang dekat berapa tahun dah kita lalu lalang. Nampaklah Tok Aman Bali ni daripada luar je raya sana tu. Nampak jalan besar tu. Kita orang lalu lalang sini. Akak pun kalau beli oyster pun kat sini je. Kat tepi tu ada orang jual-jual kerang-kerangan tu kan. Kita akan belilah oyster ke apa ke. Oi, ada monyet-monyet weh. Monyet ke orang hutan. Seram pula kita. Ingatkan sungai, laut ke apa ke. Dia connect sebab sebelah sana ada laut. Jadinya kita ingatkan laut lah. Sini tasik. Tu seberang jalan. Nampak ikan dia. Aduh. Oh, korang nak tengok ikan dia. Sedap kan ni? Oh yo. Ini pakai polo ni. Ui, ikan hidup Ingatlah ikan hidup. Ikan dia kan, ikan dia bahagia sebab dia boleh lompat-lompat tanpa gangguan. Ikan tu. Kenapa kau ni? Allah, phone ni tak nampak ikan. Banyak ikan ni. Tu ikan dia. Nampak tak? Apa nampak tak ikan-ikan dia? Bahagia ikan ni. Duduk dalam air. Lompat-lompat dengan tenang, dengan nyaman. Nampak ikan dia. Tapi agak rasa ikan ni mesti kenyang. Kalau kau pancing mesti tak dapat. Makanan dia mungkin banyak kot dalam ni. Nampak tak ikan dia? Walau weh. Ikan Tapi kita orang tak tahu ni ikan apa. Best ikan dia. Best ikan weh. Best lah duduk sini. Tapi besok kita akan breakfast. Pola tahu. Sedap-sedap makannya. Makanan dia. Ikan dia lompat-lompat macam tu. Bahagia gila weh. Nampak dah. Lompat-lompat macam tu je. Bahagia ikan. Dah, kita jalan ke pantai pak. Ni pantai dia. Ada kapal tahu di sana. Nampak tak ada? Tu nampak. Ada kapal. Tak boleh mandi ke sini bang? Mancing je lah ke? Tak orang memancing je lah. Memang tempat dia bukan untuk mandi tak boleh mandi Aku tak sedar. Parah orang. Batu apa belakang-belakang tu ada nama tempat. Pulau apa? Mana tu Pulau Pantian? Mana Pulau Perhentian? Orang duduk sini untuk pergi Pulau Pantian juga ah. Jati ni. Jati ni mana kita tengok tu. Di sini. Tapi macam dekat daripada dulu.
Itu pandai menarik je tu. Tu patut menarik. Putih tu kan pasir tu. Cepat kita layan aiskrim. Ramai tu orang mancing. Air tak boleh mandi. Boleh lah main air boleh, jangan mandi. Berat tak? Tak gerak. Pagi ni akan nak pergi breakfast. Kita orang dapat 2 kali breakfast lah. Cantik. Tak ramai lah sebab hari biasa kan. Masih kita enjoy apa makanan yang ada, apa rezeki yang ada untuk kita hari ini. Kelera Bayu. Pagi. Nombor bilik 2204. Okey. Terima kasih. Breakfast nampak menarik. Ni apa? Bihun sup. Ni bihun sup. Potato, sausage, ayam masak, bihun goreng, sebelah dia ayam masak merah. Hujan panas. Set bubur. Nasi air. Suasana dekat dalam. Ini ada bakar. Menariklah macam hotel perdana pun. Lebih kurang. Macam mana berada ni?